doa itu diterima. Konsep kita bila berdoa, dia tak boleh cakap aku rasa macam Tuhan tak makbul lah doa aku. Tu bahaya tu. Sebab Tuhan kata ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni. Aku bersama dengan tanggapan hamba-Ku kepadaku. Macam mana kita nak tahu doa satu orang ni memang tak terima? Macam mana? Daripada perkataan dia dah cakap dah, doa macam tak terima. Betul, tak terima tu. Kalau dah jadi semayang pun, kita doa pun kata bukan terima pun doa je lah. Memang tak terima lah. Tapi kalau orang tu diharapkan, rasa macam Allah kabul lah doa aku. Banyak dah yang sukses dalam hidup aku. There you go. Itu yang mana agama tu mendidik satu orang jadi positif, bersangka baik. Dalam hidup pun macam tu juga. Jangan sangka buruk kat orang. Betul. Orang balik lewat je saya kata pergi jumpa perempuan lain. Macam aku lah contoh kan. Saya selalu dalam otak saya ni, saya fikir saya akan jadi orang yang hebat, berjaya. Di mana-mana saya pergi, saya akan excel. Kalau saya jadi pelakon, saya akan menang anugerah ABP ke, anugerah meletup era ke. Dan memang Tuhan bagi. Saya tak pernah sangka yang kau jadi biasa-biasa, kau jadi ustaz pun ustaz dapat tangkap muat. No. Pada satu peringkat, semua cerita pakai saya at one time. Sebab yang lain pelakon, saya bukan hanya sekadar pelakon. Saya jumpa dengan Abang Pali suruh ubah skrip, saya tambah perkataan agama. Jadi watak itu bukan sekadar watak saya bawa. Saya selalu fikir dalam fikiran saya, Allah mesti bagi aku ni jadi hebat, berjaya dan mesti ke depan. Itu saya pernah tanam masa saya buka bisnes pun gitu. Saya cakap pada Lofa, Nunha ni walaupun baru, saya yakin Allah akan angkat Nunha ni di peringkat international. Akan ada banyak kedai. Sampai hari ni alhamdulillah dah ada 4 cawangan. Kita manifestasi. Macam you pun Tanggapan lah. tanggapan. Sentiasa balik pada Allah, Allah akan tolong, Allah akan bantu, Allah akan beri. Memang bagi. Tak lama pun